Dalam dunia moden tanpa sempadan hari ini, kekuatan sesebuah negara tidak lagi diukur pada keupayaan senjata semata-mata. Pertahanan kini menuntut penyatuan strategik antara rakyat dan tentera. Di sinilah lahirnya CIMIC, Civil Military Cooperation, iaitu satu gagasan kerjasama awam dan tentera demi mempertahankan kedaulatan tanah air. CIMIC merupakan teras penting seperti digariskan dalam Pelan Strategik MINDEF 2021-2025. Inisiatif ini memperkukuh kerjasama rakyat dan Angkatan Tentera Malaysia atau ATM, menyemai semangat patriotisme serta meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap peranan ATM dalam menjaga kedaulatan negara. Melalui pendekatan CIMIC juga, kerajaan mempertingkatkan aktiviti kerjasama awam tentera bagi menyokong tonggak pertahanan komprehensif. Aktiviti CIMIC merupakan wadah utama ATM dalam sinergi dengan agensi kerajaan dan rakyat seperti yang digariskan dalam Kertas Putih Pertahanan. 5 tahun kebelakangan ini, pelaksanaan CIMIC di Malaysia berkembang pesat bermula ketika negara berdepan pandemik COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2021. Ketika itu, Angkatan Tentera Malaysia tampil ke hadapan menyokong operasi Greater Klang Valley Task Force untuk membantu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam mengurus krisis kesihatan umum dengan menyediakan bantuan sekatan jalan raya, pengurusan hospital, pusat kuarantin dan petugas kesihatan di barisan hadapan. Semangat kerjasama awam tentera ini kemudian diteruskan pada Disember 2021 apabila banjir besar melanda Klang, Shah Alam dan Hulu Langat. Tentera bersama agensi keselamatan dan komuniti setempat telah bersama-sama berganding bahu dalam operasi menyelamat dan bantuan kecemasan. Memasuki tahun 2022 hingga 2025, pelaksanaan CIMIC berkembang pesat daripada program komuniti berskala kecil kepada pengiktirafan di peringkat serantau dalam bidang pengurusan bencana dan bantuan kemanusiaan. Antaranya melalui program Engineering Civic Action di Sungai Buaya, di mana anggota tentera udara Diraja Malaysia berganding bahu bersama penduduk membaik pulih surau dan kemudahan awam melambangkan kesinambungan CIMIC yang semakin kukuh di seluruh negara.